Okey, tip pada pagi ini, jangan lupa kepada penjagaan otot kita. Saya selalu mengingati diri saya, sebab bila dah tua ni barulah faham kenapa bila nak turun tangga tu kena pegang railing, kaki dah mula tak kuat, kadang-kadang nak bangun daripada kursi, nak duduk, nak sujud, nak duduk antara dua sujud tu, ya Allah ya Rabbi, kadang-kadang kena pakai kerusi tu, betul tak? Tapi kalau kita kuatkan balik otot kita, insya-Allah kita jalan sikit-sikit. Tapi yang penting kita kena, orang kata apa, macam angkat weight sikit lah. Bukan nak kena pergi gym dan sebagainya. Kalau ada dumbbell 2 cukup kat rumah tu. Okey, kita boleh buat squat, kita boleh squat, tak pegang dumbbell tu squat. Lepas tu duduk naik 20 kali ke pagi, 20 kali petang. Lepas tu angkat weight tu macam kita nak kuatkan otot secara yang kita mampu. Boleh tak? Sebab apa? Bila otot ni kuat, sebenarnya kita boleh buat kerja macam-macam sikit dan kita rasa lebih steady, lebih stabil. Dan bila otot ni kuat, rupanya kita punya muscle boleh membakar, apa orang panggil, lemak-lemak ni tau. Bila lemak kurang dalam badan kita, inflamasi pun akan kurang. Bila inflamasi akan kurang, dia akan terus menyebabkan hormon-hormon menjadi lebih, orang kata berfungsi dengan baik. Dan bila hormon berfungsi dengan baik, kita punya badan pun akan nampak segar bugar, betul tak? Bila segar bugar tu, apa lagi, dia punya otot kita pun akan, bila kita sambung buat secara istiqamah, dia terus membakar semua inflamasi dalam badan, maka jadilah badan yang insya-Allah sihat walafiat. Okey, so jangan lupa jaga otot anda. Terima kasih, bye. Jumpa lagi.